Saya dua ni Hamzah Zainuddin ada kata bahawa Bersatu sedia kerjasama dengan UMNO sendiri lah. So mungkin ni memberi gambaran bahawa pasca PRU16 ni semakin terdesak buat bersatu lah. Dia kalau kita lihat saya tak fikir kerjasama itu dapat direalisasikan kerana Bersatu harus memutamatkan sebarang kerjasama dengan PAS itu sendiri. Dan saya fikir itu terpulang kepada Bersatu dengan siapa dia nak bekerjasama. Tapi kita di peringkat kerajaan perpaduan, ini fokus kita dan kita telah memberikan komitmen kepada rakyat bahawa kita akan sedaya upaya kerana kita tahu bahawa kita baru separuh penggal pilihan raya ini. Jadi kita ada separuh lagi dalam penggal ini, baru sekitar 2 tahun setengah. Jadi kita yang paling penting bagi kita adalah kita nak fokuskan khidmat kita kepada masyarakat. Kerana kita tahu kesan daripada COVID, ekonomi kita, dan kalau kita lihat hari ini kita sudah boleh melihat kesan daripada perpaduan yang kita ada. Sebab itu kita pertahankan kerajaan perpaduan ini. Siapa pun nak bekerjasama dengan kita terpulang kepada mereka, tapi bagi kita akan jaga perpaduan ini sebaik mungkin. Dan saya fikir manifestasi daripada kenyataan Bersatu itu adalah mereka hilang kepercayaan kepada rakan mereka lah, itu Parti Islam se-Malaysia. Itu saja. Selalunya manifestasi itu timbul hasil daripada kerjasama itu tidak baik. Dan kalau kita lihat kemampuan Barisan Nasional memenangi pilihan raya kecil dalam beberapa siri ini, kita boleh melihat bahawa keyakinan rakyat bukan sahaja kepada Barisan Nasional tapi kepada kerjasama kerajaan perpaduan. Kemenangan ini adalah kemenangan perpaduan dan kemenangan rakyat. Dan saya fikir Barisan Nasional banyak juga menyumbang, antara trust utama menyumbang kepada perpaduan ini. Dan saya fikir tunjak itu juga didokong oleh UMNO itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat hari ini, saya fikir masyarakat secara umum sama ada Bersatu dan sebagainya, saya fikir lebih baik penyokong-penyokong mereka ini kembali kepada kerajaan perpaduan ini untuk kukuhkan lagi kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu saja. Okay.